Assalamualaikum, salam berbahagia. Selamat datang ke Padang JSA Arena Setia Alam untuk perlawanan persahabatan pada malam ini di antara pasukan GBS FC menentang pasukan yang agak popular di kalangan influencer dan juga Raja Lawak, Maharaja Lawak, semua yang jenis-jenis lawak lah. Mak Jemah FC yang memakai jersey serba biru, manakala pasukan tim GBS FC memakai jersey serba pink. Yang akan menyerang daripada kanan ke kiri adalah pasukan Mak Jemah yang memakai jersey serba biru sebentar tadi, manakala pasukan GBS FC yang menyerang daripada kiri ke kanan. 4 half untuk perlawanan persahabatan ini telah pun dibenarkan oleh pengadil di separuh masa yang pertama. Permulaan permainan diberikan kepada pasukan GBS FC. Pada anda yang menyaksikan perlawanan ini, ya, harap anda terhibur dengan permainan perlawanan persahabatan ini. Bagi pasukan Mak Jemah, ada 3-4 orang artis yang dikenali, iaitu Tomok, ada Atu Zero, ada Fake Mentor. Jarang-jarang Fake Mentor ni. Anas, Reza, Apple pun ada, Apple Drama Band. Drama Band ke? Betul, Apple Drama Band. Kalau diikutkan ada Atoy Tohet yang memakai jersey 47. Sudah semestinya Tomok yang akan menjadi kapten pasukan untuk pasukan Mak Jemah. Baiklah, kita terus ke padang untuk saya mengulas perlawanan ini. Satu hantaran yang cuba mencari pemain di bahagian kanan ataupun di bahagian sayap kanan sebentar tadi. Muntulakan yang sedikit tidak menjadi. Ini dia kawalan daripada Tomok. Liga di bahagian bawah mengatur gerakan daripada bahagian bawah. Nafis Botak yang sedang mengawal ketika ini, cari rakan untuk melebarkan di bahagian kanan lepas daripada perangkap offside. Itu Fake Mentor yang bermain di bahagian sayap kanan, dapat dirampas oleh Botak sekali lagi. Satu lorongan yang begitu baik, namun angkatan bendera daripada pembantu pengadil yang kedua. Satu larian yang cukup bertenaga daripada Fake Mentor. Hantaran ke dalam ataupun pertukaran pemain untuk pasukan GBS FC. Pasukan pemain yang memakai jersey nombor 14, iaitu Hakim. Tolakan pemain yang memakai jersey nombor 88, iaitu Jerry. Mungkin tolakan sedikit awal. Atu yang akan mengambil sepakan, balik ke belakang. Kawalan Tomok. Jambu yang memakai jersey nombor 8 untuk pasukan Mak Jemah. Terlibat Johan tidak turun hari ini. Dia Fake Mentor. Sedikit bergerak pasukan Mak Jemah. Lepas daripada perangkap offside, pemain yang memakai jersey nombor 7 ini, iaitu Apple. Hantaran ke dalam kawasan penalti, namun dapat dikawal dengan baik oleh penjaga gol pasukan GBS FC dalam kawalan acap. Dipersalahkan Tomok. Itu tackle yang sedikit lewat daripada Tomok. Acap. Kawalan yang tidak menjadi daripada, terus dikawal oleh pasukan Mak Jemah ketika ini bergerak. Namun larian yang cuba dilakukan
oleh pemain yang memakai jersey nombor 94. Siapakah di sana? Tapus 96 iaitu Syahrul Kamal untuk pasukan Majmah yang dijatuhkan sebentar tadi. Sekali lagi Tomok yang menjadi pemain yang akan mengambil tolakan ataupun lorongan yang cuba diaturkan oleh Tomok. Sedikit kuat, tidak dapat dikejar oleh Syahrul Kamal. Terus mencari Jerry dalam kawalan acap untuk pasukan GBS bergerak ketika ini. Satu back heel yang begitu baik. Ada Alip yang bermain di bahagian kiri. Hantaran cuba mencari Jerry sekali lagi, namun dapat dipatahkan oleh Atu. Botak mengawal. Tomok dalam kawalan Tomok. Cuba lepas daripada kawalan acap. Larian daripada belakang daripada Atu. Ketika ini serangan daripada pasukan Majmah daripada Atu yang membawa larian, mempercepatkan ataupun mempertingkatkan lariannya. Kawalan kemas daripada Tomok. Botak lebarkan kepada Syahrul Kamal. Masih lagi Syahrul. Cuba diasak. Lepas Syahrul, hantaran ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk pemain ini. Rembatan daripada Tomok. Percubaan daripada luar kawasan penalti setelah setting yang dilakukan oleh Al-Anas untuk pasukan Majmah yang cuba untuk mencari gol pembukaan bagi pasukan Majmah. Alip mengawal. Lebarkan ke bahagian kiri. Lukar haluan. Asakan daripada Falik. Namun tolakan yang sedikit kuat. Tidak dapat dikawal dengan baik. Lontaran ke dalam untuk pasukan Majmah. Tukar hantaran di bahagian bawah dan kawalan Atu. Cuba membuat larian. Namun tidak lepas daripada kawalan Anas kembali kepada Al-Acap yang membuat larian daripada bahagian kiri. Diapit rapat oleh Atu. Tak ada ke dalam kawasan penalti, terlepas Anas. Percubaan yang pertama dengan kaki kiri daripada Aus. Percubaan itu terkandas di benteng pertahanan pasukan Majmah. Dapat dirampas ketika ini. Satu hantaran 1-2 yang begitu baik. Satu back heel. Masih lagi bergerak. Clearance dapat dilakukan daripada Aiman. Memberikan sepakan gol untuk Majmah. Terus dihantarkan ke hadapan. Cari Al-Anas. Selagi bergerak pemain ini, clearance dapat dilakukan. Pemain yang memakai jersey nombor 6 untuk pasukan UBS. Adakah di sana? Tengah dia. Tengah. Oh. Bukan belakang tu. Depan keeper. Alip yang berada di bahagian tengah sebentar tadi. Akan keluar. Sekali lagi lontaran ke dalam untuk pasukan Majmah. Pada memburu gol pembukaan. Hantaran terus. Lepas daripada belakang offside.
Biarkan sahaja satu serangan yang begitu berbahaya untuk pasukan GBS FC. Sepakan penjuru yang pertama bagi perlawanan ini di separuh masa yang pertama. Putak yang akan mengambil sepakan lambungan ke dalam kawasan penalti, cuba menghantarkan kepada Tomok. Namun clearance dapat dilakukan, memberikan lontaran ke dalam sekali lagi untuk pasukan Majmah ataupun GBS. Epul Anas, satu lorongan yang begitu baik, namun tidak lepas daripada center back pasukan Majmah. Sekali lagi percaturan yang tidak menjadi untuk pasukan Majmah. Satu lorongan yang begitu baik, larian telah pun dilakukan, namun ketenangan daripada Jambu menidakkan larian yang cuba dilakukan oleh Jerry sementara tadi. Dalam kawalan Tomok, diasah oleh Epul. Botak. Satu hantaran yang lepas daripada perangkap offside. Peluang untuk pasukan Majmah. Sedikit saja melewati percubaan yang begitu baik daripada Alanas untuk pasukan Majmah. Bola itu tidak menuju ke dalam jaring. Tidak-tidaknya itu adalah percubaan yang begitu baik daripada pasukan Majmah. Boleh kasih pakai gol untuk pasukan GBS FC. Dalam kawalan Epul, kembali ke belakang. Sekali lagi Epul. Acap. Bergerak ketika ini di bahagian tengah. Lepas Acap. Cuba melebarkan ke bahagian kiri, namun tidak kesampaian. Kembali dapat dirampas. Kembali kepada Acap. Satu lorongan yang begitu baik. Larian telah pun dilakukan. Kecepatan dipertingkatkan. Namun dapat dikeluarkan. Hubungan daripada lontaran ke dalam. Adakah lepas pemain ini, iaitu Acap yang mengawal. Foul diberikan kepada pasukan Majmah. Jambu cuba menghantarkan kepada Syarul. Dapat dikawal dengan baik Tomok ketika ini. Epul. Satu lorongan namun sedikit kuat daripada Epul. Turun ke dalam. Epul untuk pasukan GBS FC. Dapat dua pemain yang bernama yang sama. Satu Epul Drama. Satu lagi Epul juga. Selagi bergelut. Lega-lega di bahagian tengah. Mentolakan yang membias. Mereka lontaran ke dalam untuk pasukan GBS FC. Sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Dikesan oleh pembantu pengadil yang kedua di seberang sana. Lontaran ke dalam untuk pasukan Majmah. Kembali menggerakkan daripada bahagian bawah. Syarul. Hantaran yang begitu baik, namun dijatuhkan Epul Drama. Foul diberikan kepada pasukan Majmah. Sudah semestinya spesialis untuk free kick
ataupun sepakan percuma untuk pasukan Majemah adalah Tomok. Sama kita saksikan adakah membuahkan hasil untuk pasukan Majemah mencari gol pembukaan melalui sepakan percuma ini. Percubaan daripada Tomok sedikit saja melewati palang. Percubaan yang lebih terbaik daripada Tomok. Bel. Tapi ada gaya. Tu biasa oleh Apple. Tolakan yang tidak menjadi daripada Apple. Obe kembali hantaran mencari Jerry sebentar tadi, namun tolakan yang tidak menjadi dapat dikawal dengan baik untuk benteng pertahanan pasukan Majemah. Kedua-dua pasukan masih lagi terikat dengan 0-0 di separuh masa yang pertama ini. Siapakah yang akan menjaringkan gol pembukaan? Lepas botak, cuba membuat larian, tidak menjadi. Dan dalam kawalan Acap, cuba menghantarkan kepada Ebu, dapat disambar dengan baik ataupun dirampas daripada Jambu. Lepas daripada perangkap offside, Syarul. Masih lagi daya Syarul. Cuba dia boleh asalkan tolakan untuk mencari Al-Anas yang tidak menjadi. Kembali serangan balas daripada pasukan JBSFC. Salah faham antara dua pemain, iaitu Jerry dan juga Mahathir. Fik yang berada di seberang sana, yang bermain di bahagian sayap kanan. Yang telah pun dilakukan, namun tolakan yang tidak menjadi. Kembali dalam hantaran ke dalam untuk pasukan Majemah. Apple, Tomok minta ataupun menunggu rakan lebarkan kepada bahagian kanan. Fik hantaran ke tengah, cuba mencari Al-Anas. Cari lagi hantaran yang tidak tepat. Tomok membuat percubaan daripada luar kawasan penalti. Tomok tidak asing lagi dalam permainan sukan bola sepak ini. Kerana Tomok sudah pun beraksi daripada bangku sekolah lagi. Lepas daripada perangkap offside, serangan daripada pasukan GBS dalam kawalan Apple ketika ini. Gerak seketika ini diambil oleh dua pemain. Tidak lepas kawalan daripada Apple. Larian terus dilakukan oleh Syarul. Serangan balas daripada pasukan Majemah. Cuba melebarkan ke bahagian kanan mencari Apple Drama. Melebarkan kepada Fik. Dapat dikawal oleh Fik. Kembali kepada Apple. Tidak lepas daripada kawalan untuk pasukan GBS. Baiklah, whistle penamat separuh masa yang pertama telah pun dibunyikan oleh pengadil. Kedua-dua pasukan masih lagi terikat dengan 0-0. Kita akan kembali di separuh masa yang kedua sebentar lagi. Baiklah, kita kembali ke padang JSA Arena untuk kita menyaksikan perlawanan di separuh masa yang kedua di antara pasukan JBSFC menentang pasukan Majemah. Kedua-dua pasukan masih lagi belum menukar arah serangan, dengan pasukan JBSFC menyerang daripada kiri ke kanan, manakala pasukan Majemah yang akan menyerang daripada kanan ke kiri. Kedudukan semasa masih lagi kedua-dua pasukan terikat dengan 0-0. Gol pembukaan masih lagi belum dapat ditemukan ataupun dicari oleh kedua-dua pasukan. Namun saya percaya di separuh masa yang kedua ini, kedua-dua pasukan
memburu ataupun mencari peluang untuk mencari gol pembukaan. Kita saksikan serangan pertama daripada pasukan GBSFC, cuba mencari Rizal di seberang sana. Satu skill yang ditunjukkan oleh penjaga gol untuk pasukan Majmah. Dan kawalan Tomok kembali ke belakang. Irfan sebentar tadi yang memakai jersey nombor 81 untuk pasukan Majmah. Jadi masukkan di separuh masa yang kedua. Botak. Satu skill yang ditunjukkan oleh Botak. Lepas. Lambungan terus ke dalam kawasan penalti. Mencari Aiman. Dalam kawalan Aiman ketika ini untuk pasukan Majmah. Balik ke belakang. Percubaan daripada Apai ataupun lambungan. Kembali dalam kawalan pasukan Majmah, dipersalahkan. Leg tackle setelah larian yang cuba dilakukan oleh Falik. Jika anda berada di seberang sini, Atu telah pun bergurau senda dengan assistant referee yang pertama. Kita terus menyaksikan percubaan ataupun sepakan percuma yang diberikan kepada pasukan Majmah ketika ini. Jarak lebih kurang 25 meter. Percubaan daripada Botak dapat ditepis, namun masih lagi dalam kedudukan bahaya. Aiman, clearance dapat dilakukan. Apai, hantaran yang tidak menjadi. Ini dia Atu. Kembali kepada Aiman yang bergerak bersendirian di bahagian kiri. Adakah lepas Aiman? Datang diberi bantuannya itu Apai. Tolakan yang tidak menjadi daripada Apai. Asri. Lepas pemain ini. Larian telah pun dilakukan. Masih lagi dalam permainan. Pemain yang makan jersey nombor 34 ini, iaitu Joe. Rempatan ataupun percubaan daripada Ucup yang membias, berikan sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan GBSFC di separuh masa yang kedua ini. Sob yang akan mengambil sepakan kembali kepada Joe. Kan ke tengah yang tidak menjadi. Serangan balas daripada pasukan Majmah dapat dikawal dengan baik. Hantaran menukar arah ke bahagian kiri diberikan kepada Aiman. Adakah dapat dikawal oleh Aiman? Sedikit keluar. ID dapat tu. Hantaran ke dalam diberikan kepada pasukan GBSFC. Jan tolakan cuba mencari Joe yang tidak kesampaian. Dan kawalan Tomok, adakah sudah pun diberikan kepada Mifzal? Tomok tidak bermain di separuh masa yang kedua. Maafkan saya kerana kelibatnya lebih kurang sama dengan memakai kapten pasukan. Terus dikeluarkan oleh Atu. Jalan ke dalam untuk pasukan GBS. Hafiq Daniel Usup. Tolakan yang tidak menjadi ataupun kawalan yang tidak menjadi daripada Usup. Tolakan yang sedikit berbahaya, sedikit perlahan. Kedudukan Rizal yang dikesan offside oleh pembantu pengadil yang pertama.
Irfan. Tolakan juga sedikit kuat daripada Falik. Hantaran ke dalam diberikan kepada pasukan JBSFC. Cuba mencari Visal, namun lambungan ataupun hantarannya sedikit kuat. Tenang pemain ini. Lepas dua pemain, Apai kembali kepada Apai. Bell sebentar tadi yang memakai jersey nombor 18 untuk pasukan Majmah. Atu kembali ke belakang. Apai kembali kepada Botak. Tidak dikawal di bahagian tengah. Satu lorongan cuba mencari peluang serangan balas daripada pasukan JBSFC. Kawalan yang tidak kemas daripada Usop. Sekali lagi dapat dikawal dengan baik oleh benteng pertahanan pasukan Majmah. Atu ketika ini balik kepada Aiman. Kawalan terlepas sekali lagi daripada Irfan. Juga tolakan daripada pasukan GBS yang terkandas di benteng pertahanan pasukan Majmah. Botak sekali lagi lorongan cuba dilakukan. Sedikit kuat. Cari Falik. Isal tidak dikawal. Buat larian daripada bahagian kiri ataupun sayap kiri untuk pasukan JBSFC. Kita saksikan adakah lepas Isal. Kawalan yang kemas daripada Bell untuk pasukan Majmah. Aiman cuba diberi asakan, lawan dapat dikeluarkan. Clean tackle yang dilakukan. Tangan ke dalam. Cari Jambu. Reza selaku penjaga gol pasukan Majmah yang belum lagi diuji dengan begitu baik, ataupun Bull, bukan saya, yang menjadi penjaga gol iaitu Bull untuk pasukan Majmah. Masih lagi bergerak dalam pasukan Majmah mengatur serangan. Aiman lambungan ke dalam kawasan penalti. Sekali lagi clearance yang baik daripada Wan yang menjadi benteng pertahanan yang terakhir untuk pasukan JBSFC. Lepas daripada belakang offside, peluang untuk pasukan JBSFC ketika ini 2 lawan 2. Menunggu rakan untuk menerima bantuan. Usop ketika ini kembali ke belakang, cuba mengatur gerak, percubaan terus daripada luar kawasan penalti. Tangkapan kemas daripada Bull untuk membaca percubaan yang cuba dilakukan. Irfan tolakan sekali lagi dapat dirampas oleh Aris. Serangan balas daripada pasukan JBSFC, datangnya daripada Vista di bahagian kiri. Tergelincir pula di situ. Namun masih lagi dapat dikawal. Masih lagi Visal. Itu lorongan dikesan offside. Tolakan yang sedikit lambat. Mungkin larian juga sedikit laju daripada Aris. Aku dah ingat macam siapa. Afif. Cuma dia pendek. Defend Malaysia dulu. Defend Malaysia? Ada gaya lah, muka. Berapa serumah dia yang cari pemain tu? Permainan diteruskan. Bell
Irfan buat turning. Aiman, larian diteruskan oleh Bell, dapat dirampas oleh Haris dengan baik. Tolakannya sedikit berbahaya daripada Haris. Clear daripada penjaga gol. Percubaan terus daripada luar kawasan penalti daripada Botak. Iaitu Nafis Botak. Sepakan gol untuk pasukan GBS. Irfan Atu maka jersey nombor 0 Atu. Lorongan yang begitu baik. Antara lolos hanya 2 pemain pasukan GBS yang berada dalam kawasan penalti. Dalam kawalan Usup masih lagi dikawal pemain ini. Membuat percubaan Usup. Itu dia gol pembukaan dihasilkan oleh pasukan GBS FC. Setelah hantaran 1-2 di kawasan penalti pasukan Mat Jemah. Tertewas akhirnya Bull. Tolakannya yang sedikit perlahan, namun itu tidak menghalang bola itu mencecah jaring. Gol dihasilkan di separuh masa yang kedua. Usup mencetak nama selaku penjaring pembukaan untuk pasukan GBS FC. Berubah kedudukan dengan pasukan GBS FC berada di hadapan dengan 1 gol kosong. Tersasul saya bercakap. Hai, lagi clearance dapat dilakukan. Ini dia Usup. Tarang kepada Visal di seberang sana. Buat larian, cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Lorongan yang begitu baik, namun kedudukan daripada Faiz dikesan offside. Balik. Lepaskan kepada Irfan. Laku salah faham dari Irfan dan juga Apai. Ini dia bisa dapat mencuri bola, iaitu Irfan. Melebarkan kepada bahagian kiri, menukar arah serangan, iaitu Aiman yang berada di bahagian kiri. Cuba masuk ke dalam, menunggu rakan untuk meminta bantuan. Irfan ketika ini kali lagi kena dapat dilakukan, namun berlaku sedikit pelanggaran di antara Irfan dan juga pemain yang memakai jersey nombor 23, iaitu Akil. Foul diberikan untuk pasukan GBS FC. Kawalan yang kurang kemas daripada Joe, namun berlaku kekasaran betul-betul di hadapan pengadil, iaitu dilakukan oleh Afiq Daniel sebentar tadi. Aiman walaupun meminta bola, satu lorongan yang begitu baik dapat dikeluarkan dengan baik juga daripada penjaga gol pasukan GBS, iaitu Zan. Setelah lorongan yang dilakukan
pemain yang memakai jersey nombor 9 untuk pasukan Mat Jemaah, iaitu Reza. Taran ke dalam, Aiman berhadapan dengan Haris. Lepas Irfan mengatakan ke tengah, tiada rakan. Miss kick, sedikit berbahaya daripada Faiz. Namun lorongan ataupun hantaran yang sedikit kuat untuk mencari Visal di seberang sana. Apai selagi dalam permainan dapat dirampas oleh Falik. Namun kembali dirampas oleh pasukan lepas pemain ini. Namun tolakan yang sedikit lambat. Dapat angkatan bendera daripada pembantu pengadil yang pertama. Jo, minta Jo. Minta. Jambu, Atu, Bel, diapit oleh Haris. Dapat dikawal baik oleh Bel. Cuba membuat hantaran 1-2, namun tolakan yang tidak menjadi. Jo, taran ke tengah dapat dirampas oleh Apai, namun kembali dalam kawalan Faiz. Falik dapat mengekang kemarahan ataupun hantaran yang cuba dilakukan Jambu. Taran cari Reza. Kawalan yang tidak kemas daripada Reza dalam kawalan Jo ketika ini. Berhadapan dengan Atu, adakah lepas Jo? Satu skill yang begitu baik, tolakan. Dia tak angkat kepala, dia tengok bola. Kalau dia angkat kepala dia Dia tak tengok. Dia tengok awal tu. Tolakan cuba mencari Visal, sedikit kuat. Berikan sepakan gol untuk pasukan Mat Jemaah. Atu, Apai, Taran cuba mencari Aiman, namun dapat dirampas oleh Afiq. Haris, satu lorongan yang begitu baik Jo ketika ini. Masih lagi Jo. Manakah arah tuju yang dilakukan ataupun larian yang cuba dilakukan oleh Jo? Aiman lepas daripada perangkap offside. Serangan daripada pasukan Mat Jemaah ketika ini daripada Aiman. Hantaran ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk Bel ketika ini. Membuat rebatan. Sekali lagi penjaga gol Zan menidakkan percubaan yang dilakukan oleh Bel sebentar tadi. Itu dia whistle penamat di separuh masa yang kedua telah pun dibunyikan oleh pengadil. Keputusan ataupun kedudukan semasa memihak kepada pasukan GBSFC dengan 1 gol kosong. Kita akan kembali di separuh masa yang ketiga sebentar lagi. Baiklah, kita kembali ke padang untuk separuh masa yang ketiga. Kedua-dua pasukan telah pun merubah arah serangan dengan pasukan Mat Jemaah menyerang daripada kiri ke kanan, manakala pasukan GBSFC menyerang daripada kanan ke kiri. Kedudukan semasa pasukan GBSFC berada di hadapan dengan 1 gol kosong hasil jaringan daripada Usup di separuh masa yang kedua sebentar tadi. Usup ataupun lebih sedap dipanggil Ucup. Serangan yang pertama cuba dilakukan oleh pasukan Mat Jemaah. Lebarkan kepada Atu, adakah dapat dikawal dengan baik oleh Atu. Larian telah pun dilakukan. Kembali dalam kawalan Atu. Apple kembali beraksi di separuh masa yang ketiga ini. Boleh tolakan ke belakang. Tomok juga kembali bermain di separuh masa yang ketiga.
Hantaran cuba mencari Aiman, namun dapatlah dalam kawalan ataupun fake mentor ketika ini. Tolakan atau pelorongan mencari bel yang lepas daripada hantaran lolos. Kembali kepada Aiman. Masih lagi Aiman, lambungan ke dalam kawasan penalti. Clearance dapat dilakukan, mujur Alip berada di situ untuk mengekang hantaran yang cuba dilambungkan oleh Aiman. Sepakan sudut yang pertama di separuh masa yang ketiga. Sudah semestinya pasukan Majemah mencari gol penyamaan. Adakah membuahkan hasil daripada sepakan sudut ini? Lambungan ke dalam kawasan penalti, cuba dihantarkan kepada percubaan terus daripada Botak. Satu volley yang begitu baik. Namun Adib juga baik di posisinya. Bola terkena tangan. Dikesan oleh pengadil. Atu yang akan mengambil sepakan. Hantaran ke dalam kawasan penalti. Namun tandukannya sedikit berbahaya. Namun Adib lebih pantas untuk membaca. Terus ke hadapan. Cari Jo sebentar tadi. Terdapat sedikit kekasaran daripada Bell. Nombor putih ni tak jelas. Aku bergelutan antara Hakim dan juga Falik. Tak. Alah, tu lorongan ataupun antara lolos yang begitu baik. Larian telah pun dilakukan. Hantaran ke dalam kawasan penalti sekali lagi. Alip yang menjadi penting yang terakhir bagi menidakkan hantaran yang cuba dilakukan oleh Reza. Sekali lagi lambungan, cuba mencari bel. Dapat dikawal oleh Acap. Masih lagi Acap bergelut bersama Botak. Tiada foul kata pengadil. Permainan diteruskan. Serangan balas ini dari Epul ketika ini daripada pasukan JBSFC. Hantaran terus ke hadapan. Larian dipertingkatkan. Sekali lagi dapat dikawal oleh Joe. Namun sepakan gol diberikan kerana percubaan larian daripada bahagian kanan dilakukan oleh Joe sebentar tadi. Misal kawalan yang tidak mencari. Aiman untuk pasukan Majemah. Itu skill yang ditunjukkan oleh Aiman. Namun dapat ditidakkan oleh Hakim. Dalam ke dalam. Bagi dan kawalan Aiman. Dijatuhkan. Hakim terpaksa menjatuhkan Aiman. Kerana larian yang berbahaya daripada Aiman daripada sayap kanan. Nafis Botak yang akan mengambil set piece ini. Sambungan ke dalam kawasan penalti. Atu membuat tadukan. Namun sekali lagi Adib menjadi tunjang pasukan JBSFC untuk menidakkan segala percubaan-percubaan daripada pasukan Majemah. Hantaran tandukan
yang sedikit tipis daripada Apple. Itu ni shoot Sepakan gol untuk pasukan GBS FC. Tolakan yang sedikit berbahaya daripada pasukan GBS. Dapat dirampas oleh Apple. Lorongan dikesan offside. Dapat angkatan bendera mengesan kedudukan fake. Tolakan sekali lagi yang tidak menjadi daripada pasukan JBFC. Serangan balas, satu lorongan yang begitu baik mencari bel lepas daripada perangkap offside. Hantaran ke tengah mencari fake Bento ataupun Apple. Terlepas peluang pasukan Mat Jemaah untuk mencari gol penyamaan. Tidak dapat dikawal dengan kemas oleh Apple. Sayang, 1000 kali sayang. Terlajak perahu boleh diundurkan, namun terlajak rembatan. Tak ada lagi datang peluang sedemikian. Cebakan gol untuk pasukan GBS FC. Kawalan yang baik. Berlaku salah faham di seberang sana. Reza membuat larian masuk ke dalam kawasan penalti, dijatuhkan. Namun dapat tiupan whistle daripada pengadil menunjuk arah ke diberikan kepada pasukan Mat Jemaah FC. Sepakan penalti dihadiahkan kepada pasukan Mat Jemaah. Peluang untuk pasukan Mat Jemaah untuk mencari gol penyamaan. Nafis Botak yang akan mengambil sepakan ini. Dapat, itu dia, mencecah jaring. Kelajuan bola yang tidak dapat ditepis oleh Adib. Pasukan Mat Jemaah menyamakan kedudukan. Yang kali ni berubah kedudukan dengan kedua-dua pasukan terikat 1 gol sama. Lamongan yang begitu baik cuba mencari Hakim, namun kepantasan daripada Bell yang kembali berada di bawah. Sekali lagi kesilapan. Taran mencari Joe. Hakim Atu yang membuat clearance. Diasah oleh Fik. Tiada foul kata pengadil. Permainan diteruskan dalam kawalan Fik. Kembali ke belakang cuba mencari Tomok. Tolakan dapat dirampas dengan baik. Hantaran daripada Baha. Selagi dikawal. Hantaran ke dalam kawalan Mifzal sebentar tadi. Acap.
Joe. Adakah Joe main yang makan jersey nombor 9 iaitu Obeh. Sambungan sekali lagi, cuba mencari Obeh. Kembali dalam kawalan Acap. Baha dapat dirampas oleh Botak. Namun fall diberikan oleh pengadil. Sedikit kekasaran terhadap Acap dilakukan oleh Botak sebentar tadi. Acap melebarkan hantaran ke dalam kawasan penalti, dapat ditanduk keluar oleh Atu. Ifzal tidak mencari. Dorongan sekali lagi mencari adakah Reza di seberang sana. Hantaran larian daripada bawah yang dilakukan oleh Bell. Tolakan adakah dapat dikawal oleh Acap. Yang tidak menjadi. Kembali dalam kawalan Aiman. Sedikit berbahaya untuk pasukan JBFC. Aiman masuk ke dalam kawasan penalti. Namun Baha kembali menenangkan pasukan GBS atas serangan yang dilakukan oleh pasukan Mat Jemaah. Sepakan sudut yang keempat di separuh masa yang ketiga ini untuk pasukan Mat Jemaah. Dan ke belakang, taran cuba dilakukan ke dalam kawasan penalti daripada Falik, yang membias kepada Hakim. Kembali dapat dirampas oleh Bell. Ini dia Tomo. Lambungan terus mencari fake di seberang sana, namun hantaran daripada Tomo yang sedikit kuat. Sepakan gol untuk pasukan GBSFC. Di separuh masa yang ketiga ini, penguasaan bola banyak kepada pasukan Mat Jemaah. Mungkin pasukan Mat Jemaah di separuh masa pertama dan kedua yang belum lagi panas badannya, kali lagi dapat dikawal oleh pasukan Mat Jemaah. Apple sebentar tadi. Ini dia Apple. Dapat dirampas sekali lagi oleh Mifzal. Dorongan daripada Obe. Apakah yang membuat larian di seberang sana? Sambungan ke dalam kawasan penalti. Hakim ketika ini peluang untuk Hakim. Masih lagi dalam kawasan permainan. Natu membuat clearance. Kawalan yang tidak menjadi daripada Mifzal. Lorongan yang sedikit kuat. Adakah dapat dikawal ataupun masih lagi dapat dikawal dengan baik oleh pasukan Mat Jemaah ketika ini. Bell sudah pun berada dalam kawasan penalti. Tolakan! Percubaan yang leret hanya melewati gawang gol pasukan GBS. Tidak dapat disambar dengan baik oleh Bell sebentar tadi. Hantaran ke dalam kawasan penalti. Peluang ataupun percubaan yang tidak menjadi. Yang sedikit meliar daripada Falik. Siapakah yang memakai jersey nombor 77 ini? Adakah Aril untuk pasukan Mat Jemaah? Bisa dibawa masuk. Ini dia pemain pasukan GBFC dengan memasukkan pemain yang memakai jersey nombor 8. Oh, ini bawah misal. Sedikit bahaya tolakan daripada penjaga gol. Tidaknya tidak bermain di dalam kawasan sendiri.
Kerana sedikit kesilapan bakal mengundang Padah. Epul dapat mengawal tu pasukan GBS. Aus dijatuhkan. Acap dijatuhkan. Jadi lain. Taran cuba mencari Jerry di seberang sana. Dapat dikawal oleh Jerry. Lepas daripada Atu. Adakah lepas Jerry daripada kawalan? Kesilapan sekali lagi lorongan mencari Aus. Clean tackle kata pengadil. Ada Aus dijatuhkan. Pelaku pergelutan. Fast play daripada pasukan GBS. Acap ketika ini membuat percubaan terus yang sedikit leret. Keputusan yang dilakukan oleh Acap. Falik Taran mencari Bell. Biarkan saja larian daripada belakang yang dilakukan oleh Bell. Adakah dapat dikawal oleh Bell? Masih lagi Bell tolakan mencari Fik Beto. Peluang untuk Fik. Gol yang dihasilkan di minit-minit akhir separuh masa yang ketiga. Setelah larian yang dilakukan daripada belakang daripada Bell. Satu unselfish yang ditunjukkan oleh Bell, membiarkan kepada Fik untuk Fik menjaringkan ataupun mencetak nama selaku penjaring. Perlawanan di separuh masa yang ketiga ataupun separuh masa yang terakhir, iaitu separuh masa yang keempat, bakal dimulakan sebentar lagi. Kedudukan semasa pasukan Mak Jemaah berada di hadapan dengan 2 gol berbalas 1 daripada pasukan GBS FC. Masih lagi pasukan GBS FC menyerang daripada kanan ke kiri, manakala pasukan Mak Jemaah menyerang daripada kiri ke kanan. Permainan ini akan ataupun separuh masa yang terakhir ini
akan dimulakan oleh pasukan Mat Jemaah. Kita menunggu kebenaran daripada pengadil untuk separuh masa yang terakhir ini. Terlebih seorang daripada pasukan Mat Jemaah. Permainan telah pun berlangsung di separuh masa yang terakhir ini. Adakah pasukan GBSFC dapat mendapatkan lagi jurang gol? Penentuan di separuh masa yang terakhir. Nafis Botak. Yang menjadi engineer untuk pasukan Mat Jemaah. Aiman. Kembali dikawal oleh pasukan GBS. Cah pemain ini akan dapat mengawal dengan kemas. Asalkan kawalan daripada Mifzal terang ke dalam untuk pasukan GBS. Vishal. Haris telah pun membuat larian. Hantaran terus ke seberang sana, cuba mencari Joe. Namun Nabil dapat membaca hantaran daripada Mifzal sementara tadi. Selapan sekali lagi clearance dapat dilakukan oleh Jambu. Sekali lagi lontar ke dalam untuk pasukan Mat Jemaah. Apai kembali beraksi di separuh masa yang keempat. Haril untuk pasukan Mat Jemaah berhadapan dengan Haris. Tolakan yang tidak menjadi, yang sedikit kuat daripada Afiq Daniel. Kembali dapat dirampas oleh Joe. Masih lagi Joe bergerak ketika ini. Masih lagi Joe menunggu hantaran kepada Mifzal, menukar arah serangan ataupun Vishal. Faiz kembali kepada Vishal. Adakah lepas daripada kawalan Botak? Kembali ke tengah. Ucup. Percubaan daripada Mifzal yang tinggi melangit. Terus keluar daripada kawasan permainan. Sedap-sedapnya Mifzal lebih tenang. Kalau Reza dapat ada dirampas oleh Ucup. Haris. Masih lagi Haris. Tolakan yang begitu baik daripada Haris. Dalam kawalan Faiz. Kembali kepada Haris yang membuat larian daripada bahagian kiri berhadapan dengan Aiman. Adakah lepas daripada Haris ketika ini? Lepas Haris. Kembali kepada Aiman. Ataupun percubaan terus daripada Faiz. Keputusan daripada Faiz untuk membuat percubaan terus. Cuba membuat in swing dengan kaki kanan. Namun percubaan Faiz yang sedikit meliar. Orang cuba mencari Reza. Dapat tandukan tipis daripada Reza. Kembali serangan daripada pasukan JBS. Haris melebarkan ke seberang sana. Tak dapat dikawal dengan baik. Kembali serangan daripada pasukan Mat Jemaah. Botak. Buat hantaran kepada Reza. Lepas daripada perangkap offside. Zan terpaksa keluar daripada gawangnya untuk membuat clearance. Botak. Nafis Botak. Cuba mencari Ardil. Namun tolakannya sedikit perlahan dalam kawalan Joe ketika ini. Cuba membuat satu skill yang tidak menjadi daripada Joe.
Apai. Balik kepada Apai. Botak. Aril. Tak ada foul kata pengadil. Telah kawalan daripada Syarul Kamal. Terus kulakan kepada Zan. Kembali dikawal oleh Nafis Botak. Dapat dirampas dengan baik oleh Mifzal. Lorongan ke hadapan. Cari Joe. Kawalan Joe yang tidak menjadi. Namun Nafis Botak dapat meneruskan permainan. Tarik kepada Aiman. Larian daripada Aiman, cuba mencari Reza, dibiarkan kepada Aril yang membuat larian terus. Dikejar oleh Wan. Tolakan yang pertama daripada Aril yang sedikit kuat. First touch ball yang tidak menjadi daripada Aril. Terus memberikan sepakan gol untuk pasukan GBS FC. Kolam baik kepada Botak. Namun tolakan yang tidak menjadi. Dapat di kembali dalam kawalan GBS. Rampasan bola yang begitu baik. Larian juga yang begitu baik. Clean tackle juga yang begitu baik daripada pasukan GBS FC. Daripada tahanan di bahagian kanan. Nafis Botak berhadapan dengan Faiz. Adakah lepas? Asakan yang begitu baik daripada Faiz. Lakan cari Reza. Masih lagi Reza. Percubaan terus yang dilakukan oleh Reza. Tidak menuju ke sasaran. Pemain yang memakai jersey nombor 47 di bawah masuk, iaitu Atoy Tohet, dengan mengeluarkan striker pasukan Majemah, iaitu Al-Anas. Mungkin mengalami sedikit keletihan di separuh masa yang keempat ini. Kawalan yang baik daripada Joe. Selagi dikawal oleh pasukan GBS. Mifzal. Baik juga kawalan daripada Mifzal. Faiz ketika ini. Balik kepada Mifzal. Hantaran terus ke hadapan mencari Mifzal. Adakah lepas dikawal ataupun dikejar oleh Aiman? Fair challenge kata pengadil. Ada tiupan whistle. Terus serangan balas daripada pasukan Majemah, daripada Reza. Tolakan yang cuba mencari fake yang tidak menjadi. Wan. Serangan balas kembali untuk pasukan GBS. Menunggu rakan. Mencari peluang ataupun mencari ruang. Antara mencari Usof. Terdapat kata bendera sekali lagi. Daripada pembantu pengadil yang kedua. Bell. Reza. Tidak menjadi kawalan ataupun antara daripada Reza. Wali dirampas dalam kawalan Nafisal ketika ini. Dua lawan dua. Oh, benda. Ada binatang.
Apa yang ringgap kat kalangan aku tadi? Joe lepas daripada Joe. Kawalan sekali lagi daripada Joe masuk dalam kawasan penalti. Peluang untuk Joe. Ada benda melekat kat tangan aku tadi. Ada apa? Nanti kalau kalah macam mana? Tukaran pemain dilakukan oleh pasukan Majemah dengan kembali memasukkan Natu dan juga pemain yang makan jersey nombor 3 iaitu Falik. Kita terus menyaksikan sepakan penjuru ini. Pendek hantaran kepada Haris. Tolakan ke tengah cuba mencari Wan. Tolakannya sedikit kuat. Namun kembali dapat dirampas oleh Wan. Serangan balas kembali daripada pasukan Majemah. 3 lawan 2. Tolakan kepada Atu. Rebatan daripada Atu. Masih lagi berbahaya untuk pasukan GBS. Bola sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Tangkapan ataupun tepisan daripada Zan. Namun masih lagi dalam percubaan daripada Fik. Adakah Fik di sana? Apple drama rupanya di sana. Yang memakai jersey nombor 7 untuk pasukan Majemah. Saya agak keliru antara Apple dan juga Fik. Reza ke tengah. Botak. Lepas Botak. Percubaan terus daripada Botak. Gol yang dihasilkan. Gol yang ketiga daripada Botak. Jarak lebih kurang 30 yard daripada gawang gol pasukan GBS FC. Meletakkan pasukan Majemah Selesa di hadapan dengan 3-1. Gol peribadinya bagi perlawanan ini yang kedua, iaitu Nafis Botak. Berubah kedudukan dengan pasukan Majemah berada di hadapan dengan 3 gol berbalas 1. Hantaran ke seberang sana cuba mencari Joe. Sepakan penjuru untuk pasukan GBS FC. Hanya 2 pemain pasukan GBS FC berada dalam kawasan penalti. Hantaran terus ke dalam kawasan penalti dikeluarkan oleh Bell. Apple. Kawalan baik daripada Apple. Namun terlepas. Asakan daripada Pais. Dapat dikawal oleh Haris. Joe cuba masuk ke dalam. Membuat percubaan terus. Oh, cantik percubaan. Namun sedikit sahaja melewati palang gol untuk pasukan GBS FC. Taran kembali dalam kawalan Reza. Tu lorongan yang begitu baik mencari Atu yang membuat larian. Percubaan atau hantaran ke tengah.
Hantaran lolos yang begitu baik ditunjukkan oleh Reza. Namun tidak dapat diterjemahkan dengan jaring. Itu head. Falik dapat merampas. Wan memberi asakan. Tiada pun kata pengadil. Falik rongan kepada Reza di bahagian kanan. Adakah lepas Reza masuk dalam kawasan penalti, membuat percubaan sedikit tinggi melewati palang. Terus sepakan gol untuk pasukan EBSFC. Tidak dikawal Joe di bahagian kanan. Haris telah pun membuat larian. Dapat dipatahkan oleh Jambu. Kotak. Epul ataupun Fik. Ya, Fik. Kawalan yang tidak menjadi daripada Fik. Siapakah yang dicari oleh Fik Mentor? Mojo ketika tolakan dia tidak menyanyi ataupun menyumbangkan lagu. Taran. Tenang Bell. Jadi center back. Dibiarkan dapat dirampas oleh Faiz. Sekali lagi Faiz mengawal. Mencari peluang untuk bola dihantarkan. Mencari rakan. Nifsal. Joe cuba membuat antara 1-2 bersama Usup, namun tidak menjadi. Asakan daripada belakang tidak dibenarkan betul-betul di hadapan pengadil. Bell melebarkan kepada Atu. Namun kawalan Atu yang terkena tangan. Tangan simpan di dalam poket katanya. Advantage kata pengadil dalam kawalan Joe ketika ini. 5 lawan 3. Usup, percubaan daripada Usup. Itu percubaan yang begitu baik daripada Ucup. Namun penjaga gol Bull juga begitu baik membaca percubaan yang dilakukan ataupun rempatan yang dilakukan oleh Ucup. Terlepas kawalan Reza. First touch yang tidak menjadi daripada Faiz. Falik. Fik. Balik kepada Falik. Reza. Botak. Kawalan yang baik daripada Botak. Satu turning. Balik ke belakang kepada Bell. Fik. Botak. Diasakan oleh Visal. Dan kembali dalam kawalan Fik. Diasak oleh Mifzal. Dapat dikawal ataupun dirampas oleh Mifzal. 4 lawan 3 ketika ini untuk pasukan JBS. Visal masih lagi dikawal di bahagian kiri. Cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Kembali ke belakang. Rempatan terus daripada Visal. Itu dia. Walaupun terdapat biasan, namun bola itu tetap terus menuju ke dalam jaring, menewaskan Bull buat kali yang kedua.
Mifzal mencetak nama, tidak-tidaknya memberikan itu dia whistle penamat. Separuh masa yang terakhir telah pun dibunyikan, ataupun separuh masa yang keempat telah pun ditamatkan oleh pengendil yang mengendalikan perlawanan ini. Keputusan penuh memihak kepada pasukan Mat Jemaah dengan 3 gol berbalas 2 hasil jaringan daripada yang pertama daripada Fik Mentor untuk pasukan Mat Jemaah, 2 gol daripada Nafis Botak. Kalau pasukan GBSFC, gol yang pertama dihasilkan daripada Ucup dan gol yang dijaringkan yang kedua daripada Mifzal di separuh masa yang terakhir sebentar tadi. Baiklah, dengan tiupan whistle daripada pengadil, berakhirlah sudah perlawanan persahabatan di antara pasukan Mat Jemaah FC menentang pasukan GBSFC. Kemenangan diberikan kepada pasukan Mat Jemaah dengan 3 gol berbalas 2. Baiklah, kepada anda yang menyaksikan perlawanan ini di channel RNV Studio, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas tontonan anda, kerana tanpa sokongan ataupun daripada anda tidak memberi makna kepada kami. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu, di lain hari ataupun di lain perlawanan. Saya pengulas anda Man Turbo. Kita akan berjumpa di perlawanan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey. Ada cabut. Ini masa nak letak apa? Full time.